Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zulaika Edina binti Zulkifli. Kini bersama Tuan Haji Hamdan bin Abdul Qadir, KPP Bahasa JPN Kelantan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana program seperti ini dapat menyokong usaha kerajaan melalui dekad membaca kebangsaan? Okey, sebenarnya budaya membaca itu sangat baik. Bagaimana kita nak tengok kadar literasi semakin baik di setiap sekolah lah bila dibuat program sebegini. Apakah harapan yang berusaha terhadap murid-murid SK Panggung khususnya selepas mengikuti program ilmu dan bicara buku ini? Okey, menerusi bicara ilmu, bicara buku ini, kita melihat ada sesuatu impak yang baik lah khususnya kepada murid-murid SK Panggung supaya lebih suka membaca untuk mengetahui, mendapatkan banyak maklumat dalam kehidupan kita. Akhir sekali, apakah pesanan atau kata-kata semangat yang berusaha untuk warga sekolah dan juga penonton TV PSS kita? Okey. Terima kasih dan tahniah kepada semua warga SK Panggung. Semoga dengan adanya aktiviti kita akan sentiasa membaca untuk mendapatkan ilmu. Terus terbaik. Terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Pelaksanaan program di sekolah sebenarnya sangat-sangat relevan lah, sangat signifikan kerana sekolah merupakan tempat anak-anak belajar, khususnya sekarang ini berlangsung di sekolah rendah, sekolah kebangsaan, iaitu anak-anak yang peringkat awal lagi daripada 7 tahun hingga 12 tahun yang merupakan, kalau bak kata orang tua rebung lah maksudnya. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri sebenarnya sekarang ini mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah supaya pertamanya Dewan Bahasa dan Pustaka ini dikenali oleh anak-anak pelajar. Anak-anak ni dapat mengenali apa peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu sebuah badan yang diamanahkan untuk mengembangkan, untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, sastra dan ilmu. Jadi pelaksanaan program di peringkat sekolah ni sebenarnya dapat mendekatkan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka kepada anak-anak yang sekaligus sebenarnya memupuk supaya perasaan sayang dan cinta kepada bahasa kebangsaan ini dapat direalisasikan, ya. Okey, terima kasih. Bagaimanakah karya sejarah seperti Di Perdu Serambi ini dapat membantu menyemai semangat patriotisme dalam kalangan murid dan masyarakat? Okey, baik. Program pada hari ini itu program pelaksanaan pelancaran dan bicara buku novel sejarah, novel remaja sejarah Di Perdu Serambi yang mengisahkan sebenarnya yang tersirat di dalamnya tentang perjuangan Tok Janggut, iaitu perjuangan pahlawan Melayu yang berasal dari Pasir Putih. Jadi kita bawa pembicaraan terhadap buku ini bagi memperkenalkan, bagi mengenalkan tokoh pejuang ini kepada anak-anak, khususnya pelajar-pelajar, dan ada juga peserta penyertaan daripada IPG, Institut Pendidikan Guru, yang merupakan siswa guru. Maknanya ini bakal pendidik satu hari nanti. Makanya bila kita memperkenalkan tokoh perjuangan ini, anak-anak lebih melalui buku, melalui pembicaraan buku. Kalau kata kita belajar daripada buku sejarah, mungkin agak sukar untuk diingati. Kita kena ingat faktanya, tarikhnya, tempatnya, watak-wataknya. Jadi melalui novel remaja yang digarap, kisah perjuangan yang digarap dalam bentuk kreatif, jadi lebih mudah untuk diingati. Jadi bila dibicarakan pula sebenarnya lebih mudah untuk difahami, dan akhirnya kisah perjuangan ini melekat di jiwa kita yang menjadi asas kepada kecintaan kita kepada negara kita. Itulah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia yang merdeka untuk orang kata menyayangi negara kita melalui kecintaan kepada sejarah. Terima kasih Puan. Sama-sama.